Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kita nak cerita tentang PSKPPS tahun 2025. Pesta besar yang meraihkan semangat kesukanan dan kebudayaan warga pendidik Sabah. Tahukah anda, yang paling menarik tentang PSKPPS ni ialah, ia selari dengan deklarasi Lanskap Baharu Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Kedua-dua mempercayai bahawa, untuk jadi pendidik yang cemerlang, bukan sekadar hebat dalam kelas, tapi sejahtera dari segi fizikal dan mental. Deklarasi tersebut menunjukkan komitmen jabatan, dan melalui PSKPPS, dasar itu menjadi realiti. Guru yang sejahtera akan melahirkan murid yang cemerlang. Murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara, negara sejahtera. Jom kita selami apa yang menjadikan PSKPP Sabah ni sangat unik. Ia gabungkan sukan, perpaduan dan budaya. Dan semua ini bernaung di bawah satu semangat Tambadau. 5,325 orang pendidik. Ya, betul 5,325 orang pendidik akan berkumpul dalam Pesta Sukan dan Kebudayaan PSKPPS 2025. Ini adalah perhimpunan gergasi yang menunjukkan betapa kuatnya komuniti pendidik Sabah. Okey, jadi, siapa sebenarnya penyatu di sebalik acara mega ni? Inilah dia, PSKPPS, atau Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran Sabah. Pendek kata, merekalah nadi yang menyatukan pendidik Sabah melalui sukan dan budaya. Misi mereka simple saja, membina jambatan perpaduan di negeri di bawah bayu. Untuk tahun 2025, Zon Selatan jadi tuan rumah. 4 daerah, Beaufort, Papar, Kuala Penyu, dan Sipitang bergabung tenaga untuk jayakan temasya besar ini. Pasti meriah, setiap temasya hebat mesti ada simbol semangat. Untuk 2025, mereka pilih seekor haiwan yang sinonim dengan kekuatan Sabah. Memperkenalkan, semangat Tambadau, perkataan yang maknanya sangat besar. Ia adalah slogan dan laungan semangat. Seruan untuk para atlet terus berjuang. Kenapa Tambadau? Sebab haiwan ini melambangkan kekuatan dan ketahanan di bumi Sabah. Simbol juang yang tidak pernah padam. Dan nilai inilah yang ada dalam diri setiap pendidik yang melangkah masuk ke gelanggang. Tengoklah wajah maskot tu. Garang, tegas, penuh azam. Itulah cerminan jiwa para peserta. Sekarang tiba masa untuk bahagian paling ditunggu. Acaranya. PSKPPS 2025 ada 13 jenis sukan. Daripada bola sepak, bola tampar, bola jaring, dan hoki yang riuh rendah. Kepada sukan santai tapi teknikal seperti golf, petanku, dan bowling. Sukan menguji ketahanan stamina dan strategi seperti badminton, pingpong dan sepak takraw. Sehinggalah sukan minda seperti catur. Selain sukan, ada juga acara kebudayaan dan kayuhan santai. Lengkap untuk semua orang. Tapi PSKPPS sebenarnya bukan tentang menang atau kalah saja. Ia tentang membina sebuah komuniti lebih padu untuk menggalakkan gaya hidup sihat. Mengeratkan perpaduan warga pendidik. Mengukuhkan budaya kerja positif. Kesimpulannya, PSKPPS bukan sekadar temasya sukan tahunan. Ia satu platform penting untuk meningkatkan momentum dan mengekalkan kejuaraan di peringkat kebangsaan. Marilah bersama-sama menjayakan warna-warni sukan dan budaya PSKPPS tahun 2025. Pada 19 hingga 23 Disember 2025. Kita jumpa di Beaufort, Papar, Kuala Penyu dan Sipitang. bumi Sabah kita berhimpun, membawa semangat persaudaraan, pesta sukan dan kebudayaan, perkhidmatan pelajaran Sabah.
Langkah digaga bersama maju, gema sorakan membangkitkan mutu. Pemimpin unggul terus memacu, kita bersatu tetap berpadu. Tangan berganding, hati seiring, mengangkat semangat warga pendidik. dalam seni dan permainan Kita ukir kegemilangan. Semarak PSKPP Sabah, kita juara bila bersama. Dalam sukan, dalam budaya, Terpahat satu jiwa dan suara. Semarak PSKPP Sabah, semangat kita takkan goyah. Dengan muafakat, dengan setia, Kita bina kejayaan bersama. di gelanggang kita berpadu, di pentas budaya kita menyatu.